Pengurusan pihak tadika sangat tip-top. Maksudnya perkembangan anak saya pada umur 4 tahun sampai sekarang kita pun tengok berkembang dengan sangat pesat. So management memang melakukan kerja yang sangat bagus, efisien dan juga memang terbaik lah. Sejak Muhammad Martin 5 years tahun lepas lah kan, tahun ni hantar adik-adik dia kira so far okey lah. Tengok anak-anak pun suka dengan teacher-teacher. Saya suka cara tadika jenis Iman menguruskan tadika, sangat teratur. Daripada segi pengurusan dan juga effort teacher-teacher dia. Bukan setakat terap pembelajaran saja, tapi juga dia orang punya motor skills dan juga cara pengurusan diri dia orang. Dari management lah, management pembuat sendiri dengan teacher-teacher punya team semua. Pendekatan pembelajaran yang sangat menyeronokkan. Saya sangat yakin. Saya boleh cakap confidently sangat yakin sebab saya dah tengok perkembangan daripada awal, maksudnya daripada awal tadika ni ditubuhkan sampailah sekarang. Saya boleh tengok progression dia sangat-sangat memberangsangkan. Bermaksud tidak berada di tahap yang sama, tapi dia ada progress setiap tahun tu, setiap masa, setiap tahun tu maksudnya ada progress daripada setiap sudut. InsyaAllah, sebab saya dah tengok terus modul yang latest by Lura tu, improvement sangat banyak. Modul dia pun memang okey lah. Ya, sebab dengan 5 tahun punya pengalaman, insyaAllah Lura Preschool akan jadi lebih maju, lebih terbaik berbanding yang sekarang lah. Excellent, fun, fast growing. Superb dia punya modul dia semua. Lepas tu insyaAllah akan cemerlang lah masa akan datang. Mesra dan berkualiti. Kepada semua anda yang di luar sana, okey, jom daftar dengan Lura Preschool dekat Sembilan. Anak-anak happy, insyaAllah parents pun akan tenang. jangan ragu-ragu.